Rupanya urat punggung tarik sebelah ni senang je nak lega. Tapi ramai orang lambat sedar sebab mula-mula dia datang macam sakit biasa je. Sengal sikit kat punggung, pinggang rasa ketat, duduk lama rasa tak selesa. Sakit saraf punggung ni bukan sakit yang luka berdarah, tapi dia rampas rutin hidup kita secara perlahan. Nak berjalan, solat, tidur pun terseksa. Dia bukan macam lenguh biasa, tapi bisa dia sampai ada kes lumpuh sebelah badan akibat masalah skiatika ni. Bagi yang tak tahu, sakit saraf punggung ni nama dia skiatika. Dia sakit sebelah kaki sahaja. Mula-mula akan sakit di ekor punggung, membawa ke peha dan betis. Sampai tahap nak berjalan 5 langkah pun seksa. Naik tangga pun tak mampu. Kadang rasa macam renjatan elektrik menyucuk dalam kaki. Kadang tengah tidur pun kaki tiba-tiba mengkarung macam kena tarik urat. Sakit ni bukan kat orang berumur je. Orang muda yang kerja duduk di pejabat pun boleh kena. Wanita hamil pun boleh kena. Malah orang lelaki yang suka letak dompet kat poket belakang seluar pun boleh kena. Tapi tak ramai orang faham. Kadang orang kata kita mengada, pemalas. Sebab tu ramai kena kecam. Lagi sedih, ramai dah habis duit pergi urut, sapu minyak panas, cucuk ubat tahan sakit. Tapi kejap okey, lepas tu datang balik. Sampailah ada satu universiti ni buat kajian dan hasilkan satu kapsul khas dari ramuan herba damar merah dan pegaga. Menurut kajian tu, 2 herba ni bantu redakkan urat simpul dan tersepit kat punggung tu. Apa yang buat aku terkejut, ramai maklum balas pengguna kata mula rasa badan lebih ringan, senang bergerak dan kaki dah kurang mengkarung waktu malam. Ada yang sebelum ni nak bangun dari duduk pun kena tahan dinding. Sekarang dah mula boleh berjalan lebih selesa. Sebab tu kalau kau jenis, duduk lama terus mencucuk sakit punggung menjalar ke kaki, kaki kebas atau rasa renjatan elektrik, jangan tunggu sampai jalan pun dah heret kaki baru nak cari ikhtiar. Tekan je link bawah ni sekarang. Aku berani recommend sebab ramai dah dapat manfaat kesembuhan. Klik sekarang.